guys. Kita mau main Ball Cave lagi guys. Kita main Ball Cave. Jom kita pergi apa-apa lah, kita nak pergi jalan. Okey, jom kita pergi. Rumahku di sini ya. Aku kunci. Aku udah kunci kereta. Okey. Bising lah, yang ni apa guys? Aku pun bising. Okey lah. Kita pergi ke kanan. Aku rasa aku nak pergi kat sini lah sebab ni bandar. Jom kita pergi kat sini jap. Aku takut motor curi. Aku boleh. Saya rasa sini ada secret. Yelah tak yelah. Tak apalah guys, kita ni. Bunyi apa guys? Jom kita mandi. Aku nak tukar ekor. Ya, aku pun nak. Korang kalah. Bising lah ya ni. Korang nak tukar, korang kena tekan ni. Korang nak bagi cantik macam saya, awak tekan ni. Korang tekan macam ni, gambar muka patut pensel. Patut tekan. Lepas tu korang tekan ni. Lepas tu kalau ni baju, ni untuk apa-apa. Lepas tu korang tekan ni apa-apa. Ni nak buat ekor ke, nak buat kasut je ke. Okey, saya nak buat tails. Aku pun nak tukar ekor. Jom. Aku pun nak tukar. Aku nak tukar ekor. Bising lah ni. Aku comel lah ekor ni. Tengoklah buruk dah. Korang tekan ni benda ni. Korang tekan ni. Aku pun nak tekan ni juga korang. Okey, korang tekan test. Kills. Aku pun nak tukar test kucing. Tapi ekor dia ni kena macam mana pula? Tengok sama dia. Saya kata dia kena bully dengan Pia ni. Tolong je tengok test tak? Okey. Dia ada pergi. Ha? Aku pun nak tukar ekor dia. Tak apa, saya nak tukar dia. Oh, tak ada dah. Korang tahu tak lagu ni? Sayang, ya iya sayang. You ada mana sekarang dah? Kenapa sayang? Tahukah esok raya? Oh, lah sayang. Okey, I balik sekarang. Sabar.
Ni bukan bayar obat betul-betul. Ini free tapi cuma kalau kamu keluar. Di hari raya ku mohon ampun. Aku pun nak tulis sini. Tak apalah guys, kita nak guna ni. Kita nak mandi kolam. Tapi dah air ni macam kita mandi kolam. Aku ni saya rasa aku nak tulis sekejap. Saya nak tulis sekejap. Kalau dia main Roblox ke aku tak kisahlah. Aku nak tulis sekejap. Aku nak tulis. Dia kena sangat koyum. Dia kena sangat koyum ya Aku nak tulis sekejap Kena sangat koyum. Ya Koyum ni kat sekolah saya. Dia sibuk nak cakap kawan saya. Sibuk cakap pasal macam tu lah. Mana ya? Aku pun sini. Aku pun nak tulis. Siapa yang main Roblox? Siapa yang main kawan dengan Ainu ni? Tanya dia. Aku pun tak nak lah kawan dengan dia dah. Saya nak tulis warna apa? Ni lepas tu dia nak tukar. Tak apa, aku boleh tulis Ainul. Dah sangat aku nak bagi Ainul love. Alif Koyum. Pandai muka. Dah sangat. Kalau Koyum pun main Roblox memang tak mampus lah kena marah. Kelakar. Weh, dah diam sini dah guys. Kita main. Nyam ke tempat nyam. Okey, tak apa. Kita pergi pantai guys. Kita pergi pantai. Aku tahu pantai kat mana je Allah. Jom kita pergi pantai. Pantai aku tahu ke mana ada. Guys. Ya, kenapa je? Aku pun nak tulis sini juga. Aku tulis hak lain saja. Nah, kalau Koyum dengan Ainu main, mampuslah. Gaduh lah diorang. Saya nak pergi ke tempat. Saya rasa dekat sini je. Aku nampak macam ada pantai. Ni pantai. Masih kat sini. Nyam ke tempat nyam. Somebody worship me. Iza. Aku pun nak pergi pantai. Cantik kan? Cantik bukan tu. Okey, kita pergi kat pantai sini. Ya, aku takut nanti kencuri. Langkah. Oh, tak boleh. Sekejap. Macam kat sini ni masalah ni. Aku pun tak tahu sebab dia macam tak ada.
macam pelik sikit Game ni best tapi pelik sikit dalam ni. Gimana bah? Guys, kita tak tahulah. Aku pun nak ni. Naik boat. Oh, naik boat. Mel ikut. Gimana? Gimana? Guys. Nak juga bawah lah. Weh, lambat betul lah game ni. Lambat betul lah. Tak nak lah. Tak nak lah pergi pantai. Aku pergi pantai naik guna ni je. Naik guna jerung. Lagi laju sikit. Sekejap. Isan ni join sus on. Dia main dengan saya lah tu. Dia join saya. Sekejap. Kawan saya tak ada lagi ke kawan saya nama dia yang semalam tu? Malah kau tak tengok semalam beza aku paling sangat. Aku pun tak perasan. Weh, dah malam dah ni. Macam mana ni? Motor aku pun dah hilang. Bye-bye jerung. Nak malam dah ni. Nak maghrib dah ni. Okey korang. Jumpa lagi. Bye-bye. Siapa ni? Aku nak beng orang lah. Ni siapa? Tak apa, saya boleh beng orang. Masuk rumah aku lagi. Tak apa, aku rasa. Korang jangan datang rumah aku. Kalau korang beng sahabat aku, bawa balik. Okay guys, jumpa lagi. Bye. Selamat malam.